Selamat datang ke Universiti Malaysia Terengganu, pintu gerbang meneroka kecemerlangan ilmu dalam bidang sains marin dan sumber akuatik. Terletak di lokasi strategik pesisiran pantai Laut Cina Selatan, universiti kami menawarkan persekitaran yang pasti memukau semangat dan inspirasi para pelajar. Selain memiliki kepakaran dalam bidang tujahan, kami juga menawarkan pelbagai program akademik dalam bidang teknologi, pengurusan dan perniagaan, komputer serta sains sosial bagi memenuhi cita-cita anda. Universiti Malaysia Terengganu memiliki sumber yang unik dan teknologi terkini untuk menyokong perjalanan anda sepanjang tempoh pengajian bersama kami. Universiti Malaysia Terengganu, apapun program pengajian anda, semuanya berpeluang untuk merasai dunia pengembaraan laut dan pengalaman menyelam yang mendebarkan serta cabaran meneroka keindahan terumbu karang yang memujakan. Begitulah uniknya universiti kami kerana kami menawarkan pengajian bukan sekadar di bilik kuliah, bahkan kami menghubungkan anda dengan keajaiban dunia di bawah laut. Sertai usaha pemeliharaan penyu laut di Stesen Penyelidikan Penyu UMT, di mana anda boleh aktif terlibat dalam penyelidikan atau usaha-usaha perlindungan penyu. Rasai keindahan alam di Stesen Penyelidikan Alami UMT, tempat penyelidik kami mengkaji dan memelihara ekosistem dan biodiversity yang pelbagai. Berkolaborasi dengan rakan industri melalui aktiviti penyelidikan pemindahan ilmu, di mana kami menghubungkan dunia akademik anda dengan dunia nyata. Di Universiti Malaysia Terengganu, kami mengutamakan kesejahteraan, perkembangan pelajar, berusaha untuk mewujudkan persekitaran pelajar untuk berkembang dalam aspek akademik, peribadi dan sosial. Oleh itu, kami komited menyediakan kemudahan terbaik dan sistem sokongan yang komprehensif bagi memenuhi keperluan pelajar. Kerjasama antarabangsa membuka peluang untuk pelajar kami memahami perspektif global melalui program pertukaran, projek penyelidikan bersama dan persidangan antarabangsa. Kami menggalakkan pemahaman merentas budaya dan mempersiapkan pelajar untuk berjaya dalam dunia yang semakin terbuka. Hari Convocation ialah hari meraihkan pencapaian graduan kami. UMT telah melahirkan siswaza dalam pelbagai bidang pengajian. Kuantiti yang besar ini memberikan impak yang bermakna kepada perkhidmatan sumber daya insan. Sertai kami untuk membentuk kerjaya di masa hadapan yang bakal memberikan impak positif kepada dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT. Baiklah, kembali lagi kita pada kali ini sesi podcast kita, podcast UMT dulu-dulu yang dibawakan khas oleh Pusat Alumni Universiti Malaysia Terengganu. Baiklah, sebelum tu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulafizan Shah bersama partner saya pada hari ini. Saya Umi Sofia binti Muhammad Nasir merupakan moderator anda pada hari ini. Jadi, episod podcast kita pada hari ini cukup istimewa. Apa yang istimewa sangat tu, Mia? Kita nak tahu juga kan? Ya, sebab biasanya kalau podcast kita
kita punya panel akan berpakaian batik atau kemeja. Tak, batik, kemeja. Kemeja, Tapi kali ni kita menampilkan dengan panel kita dan juga kita sendiri berpakaian uniform lengkap, Zul. Jadi saya sedikit gementar lah, Zul. Bukan Umi je gemetar, saya ni pun gemetar. Sebab apa? Umi nak tahu tak sebab apa? Sebab apa tu, Zul? Sebabnya inilah merupakan kali pertama saya jadi moderator untuk podcast sebenarnya, Umi. Okey, baik. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pun nak perkenalkan kita punya panel pada hari ini. Jadi panel kita ni kita bawakan daripada jauh, merupakan seorang ketua polis daerah Wangsa Maju Kuala Lumpur yang bernama Tuan Anas bin Sulaiman. Terima kasih Zul. Baik, terima kasih Tuan. Okay, jadi pertama Apa khabar, sekali, Tuan? Baik, kau baik. Alhamdulillah. Okay, baik Tuan. Jadi kita nak tanya, sepanjang Tuan perjalanan Tuan daripada KL datang ke Terengganu, apa perasaan Tuan datang ke universiti ini semula? Saya sampai di Terengganu semalam. Saya menaiki kereta. So sepanjang perjalanan tu memang perjalanan baik, cuaca baik, jadi memang teringat nostalgia lama lah kan, sepanjang nak balik ke Terengganu tu. Okey, betul Tuan. Jadi mungkin penonton-penonton kita juga nak mengenali dengan lebih dekat. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi mungkin Tuan boleh memperkenalkan sedikit latar belakang Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan supaya penonton dan juga kita tahu. Thank you Umi. Untuk makluman, saya lahir di Ipoh Perak. Saya merupakan anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Saya telah berumah tangga dan mempunyai 4 orang anak. Saya memasuki pasukan polis pada tahun 2005 sebagai kadet ASP dan telah berkhidmat selama lebih kurang 21 tahun lah. Sepanjang dalam perkhidmatan polis, saya telah menjawab beberapa jawatan lah, antaranya di Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Pengurusan. So sehingga sekarang saya bertugas sebagai salah seorang ketua polis daerah di Kuala Lumpur. Okey, baik. Pada 2003 je Tuan graduate di UMT? Ya, saya graduate pada 2003. Waktu tu saya tak lahir lagi Tuan. Ya. Ya, betul. Tunjukkan betapa dah tuanya saya lah. Saya mula-mula datang ke UMT ni Umi Zul pada tahun 1998 untuk buat matrikulasi. Setelah selesai matrikulasi, saya dah diterima untuk masuk ke sini, mengambil bahagian jurusan kimia. So grad pada tahun 2003. Okey, baiklah, kita telah pun dengar sedikit sebanyak berkenaan latar belakang Tuan dan kita pun dah tahu biodata Tuan sedikit sebanyak kan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak mungkin ada sikit beberapa pertanyaan yang kita nak ajukan dekat Tuan lah. Macam yang kita tahu, Tuan merupakan seorang alumni dan juga pernah bergelar sebagai seorang mahasiswa. Mungkin sepanjang Tuan menjadi seorang mahasiswa, banyak pengalaman ataupun nilai-nilai yang telah membantu Tuan dalam bidang kerjaya Tuan pada hari ini. Mungkin boleh dikatakan semasa Tuan bergelar sebagai seorang mahasiswa, Tuan seorang yang aktif dalam akademik, co-curriculum, mungkin menyertai kelab-kelab persatuan dan sebagainya yang membantu bidang kerjaya Tuan pada hari ini. Silakan Tuan. Terima kasih Zul. Soalan tadi berkenaan dengan pengalaman sebagai mahasiswa lah. Macam saya katakan tadi, saya masuk di sini pada tahun 1998. Saya grad pada tahun 2003. So mungkin keadaan masa tu berbeza dengan sekarang kan. Cabaran dia, cara kita kelas. Macam hari ini kita ada podcast. Masa zaman saya kita pun tak terbayangkan podcast kan. Podcast. Kita akan buat podcast apa semua. So memang berbeza, tapi saya rasa prinsip untuk menjadi seorang student tu adalah sama. Kalau tanya saya, untuk menjadi seorang student ni apa yang kita kena ada adalah hala tuju yang jelas lah. Hala tuju yang jelas dan juga mempunyai disiplin. Macam yang Zul katakan tadi kan, untuk ada beberapa kategori yang kita boleh bagikan sebagai seorang mahasiswa ni. Pertama sekali adalah pendidikan lah. Kita datang ke universiti ni memangnya untuk kita menimba ilmu. Betul. So itu kita kena clear.
Kita datang untuk menerima ilmu, kita membawa harapan keluarga kita. Memang kita kena sentiasa berdisiplin untuk datang kelas yang first kali kan. Ya betul. Sebab sekarang ni kalau kita tengok student-student sekarang sukar untuk pergi ke kelas. Lagi-lagi kelas pagi. Jadi dia mungkin sedikit betul. itulah. Masalah yang sama. Kemudian berkenaan dengan co-curriculum. Bila kita cakap pasal co-curriculum ni, sebenarnya pada pengalaman saya di universiti inilah kita nak mencongkil bakat kita. Tak semestinya dalam bidang sukan tetapi juga dalam bidang persatuan. Contohnya masa saya di universiti dulu, kita orang banyak terlibat dengan persatuan mahasiswa. Contoh dia Tun boleh kongsikan? Okey, bila kita cakap pasal persatuan mahasiswa ni, orang banyak melibatkan berkenaan dengan mungkin penglibatan politik ke apa, tapi pada zaman saya masa itu persatuan mahasiswa ni dapat membantu membuatkan kita lebih rapat antara satu sama lain. Mengajar kita berkenaan dengan sitikawan, bagaimana kita menguruskan sesuatu program. Masa zaman saya dulu yang saya ingat, kita banyak membuat program. Kelebihan di UMT ni, kita duduk di tepi laut, tepi pantai. So dulu kita banyak buat program tarik pukat, di mana yang kita dekat Tok Jembal lah? Ya, okay. Di mana melibatkan semua student. Jadi di situ kita dapat belajar menguruskan program, kita dapat belajar kenal antara satu sama lain, cara kita berinteraksi. Itu adalah amat penting sebab dia dapat menaikkan sasiah dia. Tapi antara yang paling saya rasa penting sebagai seorang student ni adalah first kali hala tuju dan juga disiplin. Bila ialah kan, macam saya tengok Zul, Umi hari ni pakai uniform kan. Ya betul. Betul kan? Segak berkaya. Jadi antara yang penting bila kita pakai uniform ni adalah kita pastikan disiplin kita lah. Betul. Kalau bangun pagi tu, kalau kita setkan masa yang tetap, kita akan hadirlah kelas kan. Okey, baik Tuan. Apa yang saya boleh simpulkan daripada Tuan cakap tadi, mungkin seseorang mahasiswa memerlui hala tuju dan matlamat hidup untuk seseorang individu itulah, untuk tahu apa dia nak buat akan datang, apa yang dia nak rancang, yang akan ditempuhi nantilah. Okey, baik Zul. Dan untuk soalan kedua, kita pun tahu Tuan ni dah berdepan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Tak kira lah bangsa, Cina, Melayu, India, orang tua, orang muda, anak kecil. Jadi mungkin Tuan tahu apa generasi kini yang cabaran terbesar yang dihadapi, yang orang generasi kini tidak berinteraksi begitu ramai. Seperti Tuan dah banyak pengalaman berinteraksi orang tua orang ni. Jadi generasi sekarang tak berinteraksi dengan ramai orang, dan cabaran terbesar yang akan dihadapi oleh generasi kini. Tuan boleh selitkan sedikit nasihat untuk mahasiswa, mahasiswi yang bakal menghadapi realiti kehidupan sebenar. Macam tu. Okay, thank you Umi. Betul, macam Umi cakap tadi, sekarang ni realiti kehidupan, bukan realiti kehidupan lah, sekarang ni zaman berbeza kan. Ya betul, zaman. Bila kita tengok zaman sekarang ni, kita lebih hidup di dalam satu alam maya lah kan. Kita hidup banyak di online. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Facebook. Kalau zaman saya dulu Facebook lah, kalau zaman budak-budak sekarang ni mungkin TikTok betul, kan. Betul, sangat glamour pada masa kini. Kita beli barang pun daripada TikTok, betul. Kita berhubung pun dengan TikTok. So kalau tanya saya, cabaran utama dia adalah misinformation. Misinformation. Dalam dunia maya ni, informasi yang kita terima tu terlampau banyak, terlampau cepat dan terlampau kerap. Betul. Ada yang benar, ada yang tak benar. Ya, betul Umi. Kita risaukan di zaman sekarang ni adalah maklumat-maklumat yang tidak benar. Jadi saya selitkan sikit lah sebab bila daripada uniform ni kita kena selit juga sikit-sikit kan. Betul, betul. Pasal scam. Scammer, betul. Sangat berleluasa sekarang. Sangat berleluasa. Dan masalah yang timbul scam ni adalah daripada misinformation ni lah. Betul. Kita terima terlampau banyak maklumat yang kita tidak pasti betul ataupun salah. So kalau tanya saya, apa nasihat yang saya boleh bagi dekat orang-orang macam orang muda, mahasiswa, macam Umi, mahasiswa kini, macam Zul ni, adalah kita nak pastikan dulu informasi yang diperoleh itu adalah betul ataupun tidak.
Okey. Semak betul-betul adakah informasi itu betul ataupun tidak. Yang keduanya, zaman sekarang ni saya rasa terlampau ramai yang dependent pada Online. bukan saja hotline tu, orang kata macam dunia AI kan. Betul. terlalu bergantung Jadi dekat apa-apa AI sahaja lah. betul bergantung. Maksudnya kalau macam dulu kalau tak ada AI semua boleh berjalan. Tapi sekarang kalau tak ada AI jadi macam tak lengkap hidup tak guna AI sehari tu. Ya, dia lebih kepada terlampau banyak work smart tu. Betul. So nasihat saya, selain daripada work smart, sebagai seorang student kita kena ada juga work hard. Betul tuan. Sebab kalau kita work smart saja, kita dah tak ada edge yang melebihkan kita daripada student lain. Semua orang dah pandai sekarang ni dengan AI ni. Apa yang kita nak semua di ujung jari. Nasihat saya, student zaman sekarang ni dia kena belajar work hard juga. Macam Umi cakap tadi lah, tak datang kelas pagi, tu tak boleh. Dia kena ada disiplin, dia kena ada work hard tu. Dia kena datang, dia kena jumpa lecturer, dia kena belajar. Okey, baik. Okey, baik. Jadi apa yang disimpulkan daripada apa yang Tuan katakan sebentar tadi, jadi kita naklah semua pendengar-pendengar dan penonton dekat luar sana untuk ambil kesimpulan bahawa sebagai seorang mahasiswa kita kena tak boleh work smart je. Kita kena work hard juga. Dan untuk pendengar yang lain, kita ni tak boleh terima informasi tu tanpa semak dia punya latar belakang lah dengan betul. Okey, baik Tuan. Jadi seterusnya saya nak tanya sedikit ataupun saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan integriti dan juga kepimpinan. Yang mana kita tahulah pada hari ini isu-isu berkaitan integriti, isu-isu berkaitan kepimpinan ataupun pemimpin itu sendiri masih lagi berlaku lah zaman sekarang ni kan. Bak kata pepatah, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan kan. Okey, jadinya saya nak tanya pada pendapat Tuan, bagaimana Tuan mengekalkan integriti dan profesionalisme sepanjang Tuan berkhidmat dalam PDRM, memandangkan kita tahu PDRM itu sendiri dah diterapkan dengan nilai-nilai integriti. Persilakan Tuan. Terima kasih Zul. Yalah, bila kita bercakap pasal integriti ni, banyak orang pandang integriti ni di satu sudut saja. Iaitu kebanyakannya mandang dalam segi rasuah lah. Tapi sebenarnya integriti ni dia meluas. Dia punya ayat tu pun datang dari satu ayat Latin lah, integer, iaitu lengkap, sempurna. Jadi bila kita cakap pasal integriti ni, daripada segi sudut PDRM, kita sememangnya mempunyai satu standard operating procedure lah. Okay? Perintah tetap Ketua Polis Negara. Maksudnya bila kita bekerja ni, kalau kita ada satu hala tujuan yang nyata, kita ada buku untuk kita pegang saja pada undang-undang tu, insya-Allah kita akan mencapai integriti kita. Dan yang nombor dua, sebagai orang Islam dah, tak kira apa agama pun sebenarnya, agama ni tak pernah mengajar benda yang salah kalau ikutkan saya lah. Jadi antara salah satu tunjang untuk kita punya integriti tu adalah berpegang pada agama lah. Bila kita cakap pasal agama ni, first kali rukun Islam lah kan, kita mesti semayang apa semua untuk jaga. Kalau kita betul-betul berpegang kepada agama kita, insya-Allah kita tak akan lari daripada landasan integriti tu. Okey, baik. Apa yang Tuan katakan sebentar tadi, setiap orang mempunyai integriti sendiri, tapi apa yang dia nak amalkan tu berdasarkan diri dia sendiri. Jadi macam kita orang pun, kami daripada Badan Uniform Suksis pun ada integriti dan etika disiplin diri sendiri. Jadi ikut atas masing-masing nak ambil positif ataupun negatif. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, kini Tuan sudah berjaya dalam kerjaya. Pada pandangan Tuan, apakah peranan penting yang Tuan rasa sebagai bekas pelajar untuk membantu universiti dan juga pelajar yang sedang belajar sekarang, dan apa sumbangan yang paling bermakna yang boleh diberi oleh universiti kita kepada universiti? Okey. Wah, itu soalan yang hebat tu. First kali saya lupa saya nak ucapkan terima kasih lah kan, sebab jemput ke podcast UMT dulu ni. Saya sebenarnya hadir pada hari ini dijemput oleh hal ehwal pelajar. Betul Tuan. Oleh kita punya alumni lama lah, untuk hadir ke podcast UMT dulu. Jadi bila saya tanya tu, podcastnya apa yang nak disampaikan, macam Yumi cakap tadi lah, apa sumbangan yang kita boleh beri supaya kita dapat kongsikan dengan para penonton yang bakal menjadi seorang hebat seperti Tuan?
Nak kata hebat tu tak adalah. Tapi saya datang daripada satu universiti yang hebat. Betul. Okey, sumbangan Kalau macam saya merupakan seorang penjawat awam. Kalau penjawat awam ni, sumbangan yang kita boleh bagikan adalah program-program macam inilah. Podcast, mungkin kita boleh sampaikan lecture. Sebab saya adalah mungkin ramai luar sana bekas-bekas alumni ni adalah industry players lah. Yang mana contohnya kalau kita dulu belajar daripada Bachelor Perikanan, ramai yang bekerja di Jabatan Perikanan, di fisheries, mungkin kita boleh berikan hadir bagi lecture sebagai industry players. Kemudian mungkin apa yang kita boleh sampaikan adalah macam inilah, dah hadir sebagai podcast, bagi nasihat dan juga hadir untuk memberi sumbangan idea-idea untuk kita majukan lagi, membantu lagi universiti kita untuk bertaraf dunia. Okey. Selain itu Tuan, mungkin Tuan dulu adalah sains kimia ya, tapi adakah relate dengan kerjaya Tuan sekarang? Oh, mesti. Jadi apa yang Tuan boleh sampaikan? Oh, okey. Ini iklan sikit untuk Polis Raja Malaysia. Boleh Tuan. Dalam Polis Raja Malaysia ni, apa yang menariknya, kita mempunyai banyak bidang. Contohnya, banyak orang pandang bila kita cakap pasal PDRM ni hanya siasatan jenayah. Sebenarnya dalam PDRM ni besar. Kita ada juruterbang, kita ada juruterbang helikopter, kita ada juruterbang fixed wing lah kita panggil kan, kapal terbang. Kita juga ada orang yang mengendalikan bot. Kita ada 69 komando yang duduk dalam hutan. Kita ada pasukan gerakan am. Jadi sepanjang saya bertugas, memangnya saya pernah bertugas sebagai pegawai penyiasat. Jadi apa yang diperlukan tu, skill tu, memang saya pelajari masa universiti. Contohnya kimia. Kita ada di UMT sampai sekarang masih ada, tak silap saya, subjek forensik. Betul. Subjek forensik. So semasa bekerja tu memang kita akan mengguna pakailah. Jadi apa yang dibelajar dulu diterapkan dengan kerjaya Tuan sekarang dan sangat-sangat relate supaya dapat membantu Tuan menyelesaikan satu masalah ataupun perkara tersebut lah. Ya, betul. Contohnya siasatan di tempat kejadian, dan apabila kita nak jawab di mahkamah, at least kita tahu apa yang kita cakap tu. Faham. So memang relate. Okey, baik. Seterusnya tadi Tuan ada sebutkan sewaktu Tuan bekerja sebagai macam forensik macam gitulah. Jadi kita mungkin kita nak selitkan sedikit pengalaman Tuan semasa Tuan bekerja itulah. Mungkin ada yang perkara-perkara yang menarik Tuan boleh kongsikan. Ataupun pengalaman cabaran semasa Tuan berkerjaya sebagai bidang PDRM ni. Oh, okey. Cabaran tu memang banyak lah. Tapi antara yang menarik bagi saya adalah sepanjang bekerja sebagai IO tu lah, sebagai seorang pegawai penyiasat. Kalau masa di universiti dulu, kita mungkin membayangkan benda tu seperti dalam TV kan. Kita hanya tak belajar. realiti, kita tak menghadapi perkara sebenar. Ya, menghadapi perkara sebenar tu baru kita tahu. Sebenarnya apa yang diperlukan adalah disiplin lah. Maksudnya kita harus bekerja keras kan. Kita harus hadir setiap hari. Kuatkan mental, fizikal. Betul Umi. Dan tak ada masa dengan keluarga. Betul. Jadi kalau nak kata pengalaman menarik itu banyak. Tapi nak ceritakan di sini tak cukup sejam nanti. Tapi betul. yang paling penting kita kena ada disiplin untuk hadir setiap hari dan lakukan tugas kita. Okey, baik Tuan. Pada pandangan Tuan ataupun Tuan diberikan peluang untuk menjadi seorang mahasiswa pada hari ini, sehari ini sahaja, apakah peranan ataupun perkara yang Tuan akan lakukan yang generasi kini tak terfikir pun nak buat benda tu, ataupun Tuan mungkin boleh dulu kalau boleh saya nak buat ni, saya tak nak buat ni. Mungkin dalam masa sehari ni je Tuan nak lakukan apa itu Tuan? Okey. Ni soalan yang saya duk fikir lama juga nak jawab macam mana ni. Okeylah, kalau saya dapat jadi mahasiswa balik sehari, apa yang saya nak buat? Saya nak berjumpa dengan semua lecturer saya. Saya nak ucapkan terima kasih.
Sebab bagi saya, sepanjang saya belajar dulu, kita tak menghargai lecturer kita tu. Bila saya berada di lapangan, bila kita belajar tu pun kita tahu, ya Allah sebenarnya diorang ni banyak berkorban, banyak ilmu yang kita dapat daripada dia. Kalau saya dapat jadi balik student sehari, saya nak jumpa balik dengan semua lecturer saya nak cakapkan terima kasih. Sebab pengorbanan diorang tu sebenarnya Umi banyak besar pada semua penuntut-penuntut dia. Betul. Apabila kita sendiri yang mengalami pengalaman tersebut, baru kita tahu betapa penatnya, betapa bahaganya masa yang kita sumbangkan untuk membentuk jati diri kita yang sekarang. Ya, betul. Betul. Okay. Jadi apa nama dia? Kita dah tanya Tuan berkenaan apa yang Tuan nak lakukan bila Tuan jadi student. Jadi kita harapkan pendengar ataupun penonton, pelajar, mahasiswa di luar sana untuk hargailah kita punya pendidik, kita punya lecturer. Kita nak hargai, cara kita nak hargai lecturer kita tu, kita datang lah, mari ke kelas kan, kita nak ucap terima kasih dan sebagainya lah. Ini kita kena marilah datang ke kelas, barulah kita nampaklah kita menghargai pengorbanan kita punya pendidik tu. Betul Umi? Betul. Sebabnya kalau kita tak datang kelas, kadang-kadang input yang disampaikan oleh lecturer tu tak sama dengan input kawan-kawan kita sampaikan. Jadi input yang penting-penting tu sepatutnya kita hadir ke kelas untuk kita tahu apa yang lecturer mengajar hari ni, apa yang tidak, dan juga perkongsian-perkongsian yang penting untuk kita ambil tahu pada kelas, kehadiran kita lah, macam tu. Tapi Tuan, mungkin Tuan boleh memberi sedikit kata-kata kepada mahasiswa, mahasiswi sekarang yang mungkin rasa kalau kita belajar tinggi pun nanti tak menjamin kerjaya sekarang. Mungkin kalau sekarang kita jadi seorang marketing ataupun tahun nanti-nanti kita nak buat bisnes, tapi dia kata kita ni kalau kita belajarlah tinggi mana pun tak menjamin pun apa yang kita nak jadi nanti. Mungkin Tuan boleh sedikit nasihat ataupun pandangan tentang kata-kata ini. Okey. Ini berbalik pada soalan tadi lah kan, cabaran utama remaja zaman Ya, sekarang betul. ni. Antara cabaran dia tu macam Umi cakap tadilah, banyak yang dah tak percaya kepada pelajaran. Banyak yang nak jadi influencer, banyak yang percaya pada mungkin diorang tengok terlampau banyak tengok benda TikTok. di Sebab TikTok kalau ni. kita tengok kat TikTok, kita boleh menjual daripada rumah dah dapat duit. Jadi dia rasa benda tu dia pun boleh buat, tapi sebenarnya tu bukan benda yang mudah. Jadi dia rasa yang aku nak duduk kat rumah pun aku boleh buat duit, aku tak payah belajar. Jadi pemikiran dia sangat cetek Tuan, macam tu. Betul Umi, betul. Jadi macam Umi cakap tadi, antara benda yang kita nak tunjukkan tu, bila kita belajar ni, first kali bukannya kita dapat ilmu je, kita dapat membentuk sasiah tu, disiplin tu. Bukannya senang untuk kita hadir setiap pagi bila bekerja nanti kan. Jadi benda tu kita terapkan daripada awal lah. Walaupun kita dapat ilmu, kita nak juga menunjukkan disiplin tu ada. So macam saya, dalam PDRM ni, bila kita tengok ada je orang-orang baru yang memasuki pasukan polis, semestinya diorang ni akan dihantar training dulu. Training tu pun benda yang sama lah, untuk kita terapkan disiplin. Untuk pastikan diorang boleh mendengar arahan, diorang boleh datang pagi. Jadi benda ni adalah benda yang sama kita belajar kat universiti sebenarnya. Bukan hanya pelajaran tapi disiplin. Dan disiplin ni sebenarnya lah yang dapat Membentuk kita sekarang. Membentuk kita, dan insya-Allah daripada disiplin tu akan memberikan kita rezeki. Walaupun ada influencer yang berjaya, tapi kalau kita tengok percentage dia, orang yang mempunyai pelajaran ni percentage berjaya tu jauh lagi tinggi. Betul. Maksudnya kalau 1000 orang yang jadi influencer mungkin berjaya 2. Tapi kalau 1000 orang yang berpelajaran, insya-Allah 90% dia akan mempunyai pekerjaan yang baik. Betul. Kalau kita tengok kan ramai yang menjadi influencer, tapi untuk menjadi seseorang itu kita memerlukan satu pembelajaran atau knowledge, ilmu yang penting untuk kita membuat satu perkara. Jadi kita apabila kita belajar, kita melahirkan seorang insan yang berkualiti dan juga berkuantiti. Biar sedikit kuantiti tapi berkualiti, begitu. Baik, betul Umi. Jadi macam yang Tuan katakan tadi, mindset anak muda dekat luar sana sekarang lebih baik bekerja daripada belajar.
Tapi sebenarnya mereka tak tahulah bahawa bekerja dengan belajar tu tak sama. Dalam belajar ni banyak perkara yang kita akan ada input dia lah kan. Betul. So betul, macam bila kita belajar tak semestinya kita dapat ilmu je. Tapi daripada segi disiplin kita macam yang tuan katakan tadi, sebenarnya benda-benda ni kita akan apply kan, kita akan masukkan ke dalam kita punya bidang pekerjaan nantilah, yang mana benda ni amat penting. So maksudnya tak boleh kerja je, kita kena ada ilmu pengetahuan jugalah untuk kerjaya kita. Okey, betul. Jadi saya rasa terlalu banyak perkongsian yang tuan kongsikan kepada penonton dan juga kami. Jadi mungkin sedikit kata-kata terakhirlah tuan kepada semua penonton dan juga mahasiswa-mahasiswi yang kini berada di dunia sekarang untuk menghadapi cabaran yang banyak lagi pada masa akan datang. Okey, nasihat saya satulah, kita di zaman yang penuh dengan pancaroba, Ya, betul. zaman yang penuh dengan misinformation, kita haruslah bekerja keras dan juga memastikan apa informasi yang kita dapat tu adalah betul. Hargailah masa kita sebagai seorang student ni, sebab bagi saya sepanjang kehidupan saya, masa yang paling best sekali hidup ni adalah masa sebagai pelajar. Betul. Kalau kita tengok kan mesti bila orang bekerja, time kita belajar kita rasa nak pergi kerja, saya nak kerja, saya dah penat dah, saya nak dapat duit, asyik belajar je, buat assignment, stres. Tapi bila orang yang dah bekerja, dia akan macam ya Allah rindunya nak belajar, nak sama-sama, nak makan dekat kafe, nak tidur dalam bilik sekali, nak bergurau, nak bermain sukan. Betul tuan? Betul, tepat sekali. So hargailah masa kita sebagai seorang pelajar, timbalah ilmu sebanyak mana yang mungkin dan buatlah banyak program bersama dengan rakan-rakan tu kan. InsyaAllah dia akan meningkatkan lagi sasiah diri kita. Okey, jadi baik, kita rasa banyak dah perkongsian yang tuan kongsikan sebentar tadi. Dan sebenarnya kalau nak diikutkan banyak lagi kita nak tanya pendapat tuan ataupun pandangan ataupun nasihat daripada tuan. Cumanya kita dah pun sampai ke penghujung ataupun Masa kita nak mencemburui masa kita, mencemburui ya, kita tuan. lah. Kita dah nak melabuhkan tirai dah. Tadi gementar, sekarang dah hilang gementar tu. Sebab saya rasa perkongsian tuan sangat memberi impact kepada diri saya dan juga Zul. Betul tak Zul? Betul, sangat memberi inspirasi lah. Sebab kadang kalau kita terlalu berfikiran negatif juga tidak boleh, sebab kita rasa kemampuan diri kita takat tu, tapi sebenarnya kita boleh lebih daripada apa yang kita rasakan. Okey, baik. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih di atas perkongsian tuan sebentar tadi dan juga kita harapkanlah perkongsian daripada tuan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada semua pendengar di luar sana, terutamanya kepada mahasiswa di luar sana lah. Jadi apa yang baik itu kita jadikan satu pengajaran, kita amalkan dan kita terapkan dalam diri kita supaya bila kita menghadapi cabaran-cabaran di luar sana akan jadi lebih mudahlah. Jadi setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini, podcast kita pada kali ini. Okay, mungkin saya boleh akhiri dengan sedikit pantun. Iaitu kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih tuan atas sudi meluangkan masa bersama kami dalam podcast. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Zul. Terima kasih. Thank you, Umi. Bye. Tuan maaf tuan, banyak tersasa tuan.